Sebelum itu, kita tidak hanya harus melihat pada isu di sekitar dan dekat di hadapan mata, tetapi juga perlu melihat ke dunia sekarang ini. Maka saya ingin di talian bersama dengan Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, Pengerusi Aqsa Sharif, untuk mengetahui reaksi beliau terhadap satu lagi serangan, kali ini siri serangan yang dilancarkan oleh Israel ke atas Gaza. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penerimaan reaksi awal dan berita yang mungkin telah pun Prof terima daripada masyarakat di Gaza? Ya, sebagaimana yang sepatutnya kita memang merasa terkejut dan merasa amat sedih, duka cita dengan serangan yang berlaku ni. Sebenarnya unprovoked sebenarnya unprovoked, walaupun Israel memberikan alasan. Ini adalah satu serangan yang preventif, serangan yang seolah-olahnya untuk menghalang roket-roket dilancarkan, tapi ini hanyalah dakwaan. Dan bagi kita serangan ini memang sengaja dilakukan untuk menimbulkan ketakutan, dan ada agenda-agenda lain di sebalik serangan zalim yang berlaku ni, yang mengulangi apa yang berlaku pada tahun 2008-2009. Bahkan kalau Israel tidak disekat daripada meneruskan melancarkan serangan ini, kemungkinan operasi Kaslit akan berulang. Bagaimana kita Prof, mungkin saya potong di situ. Bagaimana kita melihatnya dalam rentetan isu yang berlaku di sekeliling rantau itu, dan kita tahu keadaan di Syria dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat perkara itu? Kerana sekarang mungkin mereka yang ingin memberikan bantuan agak begitu nipis sekali jaringan mereka di rantau itu, kerana ada banyak tempat yang memerlukan bantuan itu. Betul. Yang pertama ni saya nak bawa perhatian kepada apa yang berlaku di Israel lah. Sebab Israel ni kita tahu sedang bersiap-siap untuk menghadapi pilihan raya dalam masa yang terdekat ni. Dan antara contendersnya adalah Perdana Menteri Netanyahu, dan lawannya adalah Ehud Barak. Dan mereka ni mewakili dua parti, iaitu Likud dan juga Kadima. Dua parti yang sering bertelagah lah dalam senario politik tempatan. Jadi kita melihat salah satu daripada analisanya ialah mereka ini cuba untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat Israel untuk menunjukkan siapakah yang lebih hero di dalam menangani isu Palestin. Siapa yang lebih ke depan, siapa yang lebih agresif. Jadi kemungkinan Benjamin Netanyahu akan menggunakan serangan ini sebagai suatu bukti, satu evidence bahawa beliau memang menjaga keselamatan Israel dan akan memastikan jaminan keselamatan ini akan terpelihara di bawah pemerintahan beliau. Satu modal politik dan mereka akan gunakan ini tanpa mengira bahawa ianya akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Itu kalau kita lihat dalam konteks senario pertikaian parti-parti politik yang akan bertanding dalam pilihan yang akan datang. Tapi kalau kita lihat dari sudut serantau pula, ada satu lagi tafsiran yang saya boleh fikirkan ialah kalau kita lihat Syria, Syria is the only country technically at war lah dengan Israel. Satu-satunya negara yang dilihat sebagai berada dalam situasi permusuhan. Tetapi dakwaan technically at war ni pun kadang-kadang boleh dipertikaikan. Sejak tahun 1967 sehingga kini tidak ada pun satu konflik bersenjata yang berlaku di antara Syria dengan Israel, sedangkan kedaulatan Syria sudah diceroboh, iaitu tanah tinggi Golan, Golan Heights yang sudah berada di bawah pendudukan Israel sejak sekian lama, dan tentera Syria memang tidak pernah menembak sebutir peluru pun pasca 1967. Jadi Israel amat bimbang dengan apa yang berlaku di Syria sekarang ini, di mana kebangkitan rakyat sudah gain momentum, dan ada kemungkinan, ada tanda-tanda bahawa oleh kerana public opinion, international public opinion memang memihak kepada Syria sekarang, walaupun ada tentangan daripada Rusia dan China, tapi besar kemungkinan kebangkitan rakyat di Syria akan berakhir berpihak kepada rakyat Syria. Dan ini akan menjadikan Syria daripada musuh yang berstatus musuh kepada musuh yang sebenarnya. Dan ini akan menyebabkan Syria semakin terpincir lah setelah dipinggirkan oleh Turki, kehilangan Mesir, sekutu-sekutunya yang lain. Jadi mereka nak create satu situasi untuk menimbulkan satu keadaan yang tegang, yang semakin tak stabil, bagi mengalihkan perhatian dunia daripada Syria kepada apa yang berlaku di Gaza. Terima kasih banyak Prof. Kita juga akan terus bincangkan isu ini. Saya insya-Allah akan panggil Prof datang sebagai tamu secara langsung di sini, kerana
kita mahu cari jalan untuk menyelesaikan isu yang kerap kita bincangkan ini, dan gambar-gambar kanak-kanak yang cedera hasil serangan bom itu juga yang masih lagi mendominasi sebenarnya, walau apa pun yang diperkatakan. Amat biadab dan zalim sekali. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih.